Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syenko. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu a'lam. Astagfirullahaladzim. Syenko akan mengajarkan amalan solat sunat malam Lailatul Qadar. Dilakukan pada awal satu Ramadan hingga akhir Ramadan, iaitu malam selepas maghrib. Dilakukan uh, dilakukan 2 rakaat 1 salam. Niatnya saja aku sembahyang sunat malam Lailatul Qadar 2 rakaat kerana Allah. 2 rakaat, ingat ya, 2 rakaat 1 salam. Dilakukan 4 rakaat 2 salam, InsyaAllah. Tiada had atau batas-batas untuk melakukan solat sunat malam Lailatul Qadar. Untuk menemukan cara dengan aula, itu lebih awal dari situ, untuk dapat menemukan. InsyaAllah, Syekhku ada pernah mendapat kelebihan malam itu dengan menggunakan kaedah itu, iaitu dengan membacakan rakaat pertama Al-Fatihah dan 3 surah Al-Qadar. Atau kalau tidak tahu surah Al-Qadar, tidak hafal, boleh gunakan 3 kebawahan atau apa-apa surah lain yang ada saudara-saudara Islam mengetahuinya. Rakaat yang kedua, Al-Fatihah 1 kali dan 3 Inna Azana Lailatul Qadar atau 3 kebawahan surat Ikhlas. Ini ada doa selepas itu, InsyaAllah dapatlah kelebihan malam Lailatul Qadar dengan betul. Tapi syaratnya ialah InsyaAllah setiap malam harus melakukan setiap malam untuk mendapat kelebihan malam Lailatul Qadar. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.